Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Pintar, sebuah tempat di mana buku teks lebih berat daripada beg sekolah. Dan kantin merupakan tempat yang paling membahagikan di dunia. Kenali, ini Ali. Kelihatannya seperti murid biasa, bukan? Nama hakikatnya, Ali sedang dalam misi rahsia untuk menjadi adiwira RPM. Sebentar. Adiwira ini tidak memakai jubah mahupun topeng. Dia cuma menerapkan nilai-nilai RPM. Langkah pertama, beradab. Lihatlah cara Ali bersalaman dengan Cikgu Din. Begitu lembut dan sopan. Wah, Ali, kamu memakai minyak pengasih apa hari ini? Cikgu Din yang selalunya berwajah serius, itu pun boleh tersenyum lebar. Mana ada minyak pengasih, Fiza? Kita hormati guru, guru pun akan berasa gembira. Namun, beradab sahaja tidak mencukupi sekiranya akal fikiran kita kosong. Langkah kedua, berilmu. Baiklah kelas, sila tumpukan perhatian. Berapakah 8 kali 8? 64, cikgu. Tepat sekali jawapan kamu, Ali. Syabas. Amboi, lajunya. Berapa banyak kismis yang kamu makan malam tadi, Ali? Sama sekali tidak, Fiza. Rahsianya mudah sahaja. Rajin mengulang kaji pelajaran dan tidak menjadikan buku-buku sebagai bantal. Hidup tidak selalunya indah. Oh tidak, Ali terjatuh. Bajunya kotor dan lututnya pedih. Adakah dia akan menangis? Tidak. Inilah ciri seterusnya. Berdaya tahan. Ali bangkit membersihkan kotoran pada seluarnya dan meneruskan larian. Adiwira RPM tidak akan kalah dengan hanya satu lopak air. Dia lebih kental daripada biskut yang dicicah ke dalam teh panas. Ali, apa rahsia kamu? Kamu boleh buat Cikgu Din gembira, di dalam kelas hebat dan di padang pun tidak mudah mengalah. Kamu ada kuasa rahsia ke? Mana ada kuasa luar biasa, Fiza? Saya bukan adiwira. Saya cuma amalkan nilai RPM setiap hari. Apakah maksudnya? Beradab, berilmu dan berdaya tahan. Itulah yang menjadikan kita adiwira sebenar. Inilah persediaan kita untuk memiliki sahsia unggul dan keupayaan menghadapi cabaran era digital. Beradab, berilmu dan berdaya tahan. Adakah anda bersedia untuk menjadi adiwira hari ini?